Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Trisha Humaira binti Abdullah, nombor kad matriks C24A2358. Okey, dalam video ini saya akan menerangkan tentang definisi TikTok berdasarkan laman web yang telah saya lakukan. Media sosial merujuk kepada platform digital yang berasaskan internet yang merujuk kepada platform digital berasaskan internet yang membolehkan pengguna untuk berkomunikasi, berinteraksi dan juga berkongsi maklumat secara pantas dan meluas. Melalui media sosial ini, pengguna bukan sahaja dapat memberi maklumat, malah turut berperanan sebagai penghasil kandungan seperti teks, gambar, video dan siaran langsung. Berbeza dengan media tradisional seperti televisyen, radio dan akhbar, media sosial bersifat interaktif dan dua hala. Pengguna boleh memberi komen, tanda suka, berkongsi semula kandungan serta berhubung secara langsung dengan individu lain tanpa batasan masa dan tempat. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai alat pembentukan jaringan sosial yang membolehkan individu untuk membina hubungan, berkongsi pandangan serta menyebarkan idea dan maklumat kepada masyarakat secara umum. Dalam kehidupan seharian, media sosial memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, perniagaan, hiburan dan juga penyampaian maklumat. Walau bagaimanapun, penggunaan media sosial ini perlu dilakukan secara beretika dan bertanggungjawab bagi mengelakkan kesan negatif seperti penyebaran berita palsu dan juga penyalahgunaan maklumat. Sekian itu sahaja daripada saya pada kali ini. Terima kasih.